Tu lah. Sebuah perodua Alza remuk di bahagian hadapan selepas merempuh seekor gajah dalam satu kemalangan di Jalan Mawai, Kota Tinggi, Johor semalam. Difahamkan kemalangan berlaku di laluan gelap yang tidak dilengkapi dengan kemudahan lampu jalan. Kejadian itu juga bukanlah insiden pertama melibatkan kenderaan dengan gajah di kawasan berkenaan yang menjadi laluan haiwan liar itu melintas. Terdahulu itulah rakaman kemalangan melibatkan sebuah kereta dengan haiwan dipercayai gajah liar di laluan terbabit di mana turut kedengaran bunyi suara gajah yang disyaki telah dilanggar. Sementara itu, rakyat Malaysia masih tersentuh dengan insiden menyayat hati seekor ibu gajah yang dilihat setia menunggu anaknya yang mati dilanggar lori di Jalan Raya Timur Barat JRTB Great Jeli awal pagi kemarin. Tragedi yang melibatkan reptilia liar itu terus menjadi bualan warga maya. Gajah cot, gajah. Dengar ada berlanggar tu. Ya Allah. Tu lah. Ni gajah yang keluar, tengah kawal ni tak ada kereta lalu. Sebab dia orang keluar semua ni. Dia lalu dia tu. Ada.